Izzati pada sudut Best nak lukis apa hari ni? Hari ni Kak Izzati akan ajar adik-adik untuk lukis ikan jerung. Comel tak? Akak akan gunakan buku Best yang melukis hidupan laut daripada siri bestnya. Kalau adik-adik dah ready untuk lukis bersama dengan akak perlukan adik-adik untuk sediakan pensel, kertas dan juga pemadam. Dah ready? Jom kita lukis sekali dengan akak. Okey, sekarang jom kita lukis ikan jerung. Pertama kita lukiskan bentuk badan ikan jerung dengan ekor dia. Lepas tu ekor dia. Lepas tu dia punya sirip dia, sirip ikonik untuk jerung dah atas dia. Okay, tangannya. Lepas kita lebih mulut dia. Wow, besar. Okay, sekarang kita boleh tambahkan dia punya gigi, mata, insang dan juga dia punya corak dia. Okay, corak dia. Mata dia. Punya insang dia. Gigi dia kita buat tajam. Dah siap dah. Sekarang akan nak outline. Kita nak padam lakaran kita tadi. Okay, sekarang kita nak color. Okey, dah siap dah kita punya ikan jerung. Senang tak lukis ikan jerung dengan akak Izzati tadi? Kalau suka, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Kalau adik-adik nak juga dapatkan buku melukis, adik-adik boleh dapatkan buku ni dekat website bestnya.com.my. Okey adik-adik, jumpa lagi kita di episod seterusnya. Bye-bye.